masuk dalam program ni, yang paling wow sekali, kita dapat guna AI sekarang. Kita selama ni tak tahu kan, dalam masa sekejap, dalam masa sekelip mata tu kita dah boleh buat dah. So, daripada segi marketing yang betul-betul mencabar adalah mencari idea-idea konten. Kita memang stuck daripada situlah ayat-ayat konten yang kita tak boleh nak terokai lebih dalam lagi, dan sebenarnya ayat-ayat konten yang lebih menarik lagi untuk menunjukkan lagi our business ni lah. Tapi bila join kursus InScan ni, daripada situ saya dah boleh dapat dah macam mana nak bina ayat copywriting, macam mana nak bina konten, macam mana nak bina canvas dan sebagainya. Memang sangat-sangat membantu. Banyak-banyak mata pelajaran yang paling wow sekali ialah AI. Daripada AI tu, saya tahu ada satu chat yang app tu boleh bagi tahu kita tentang macam mana kita nak buat pemasaran, macam mana idea kita nak buat image pada kita punya produk lah dan servis, macam mana nak tingkatkan. Dia bagi idea, kita buat je. Saya ucapkan terima kasih kepada InScan dan AIM, juga Coach Sheila kerana memberi saya peluang. Saya rasa berbesar hati atas jemputan ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada InScan, AIM dan juga especially coach kita, Coach Sheila, yang sangat-sangat membantu usahawan seperti kami yang memerlukan bimbingan dan pelajaran seperti ini. AIM banyak membantu kami usahawan lah, dan InScan sekali. Terima kasih banyak-banyak InScan dengan makanan apa semua layanannya, dan dengan Coach Sheila. Sangat-sangat ribuan terima kasih untuk Coach Sheila. Terima kasih banyak-banyak InScan, AIM dan Coach Sheila. Saya cakap terus terang, kalau you all tadi memang sangat-sangat rugi. Ilmu yang tak ada di luar sana lah.